you doing? Put inside. Awak letak ais dalam tu ke? Tak. Dah tu. Cepu tangan Mama habis. Cuaca hari yang keempat kami dekat sini. Alhamdulillah, hari ni dia tak snow. So nampak tak matahari direct kan saya. Sekejap lagi saya tunjuk. Tapi still sejuk lah. It was -2. Tapi cuaca macam ni buat kita lebih selesa. 2 hari lepas heavy snow. Sorry tengok, ni bekas-bekas snow yang sangat tebal. Sangat tebal. 2 hari lepas 24 jam dia snowing. So the whole area ni semua dah jadi putih. So hari ni saya rasa dia mencair. Cuma kita expected dia akan snow lagi hari ini petang dan juga esok dijangka lebat. Cumanya view kat sini, subhanallah, tengok belakang saya. Gunung sangat cantik. So kami stay kat sini. Ini kawasan yang nampak sangat selesa dan sangat safe. Okay, dia sangat private. Susah gila nak masuk dalam. Hanya yang ada access saja dapat masuk dalam. Tapi kat sini semua komplit. Ada market, ada fresh market, ada pharmacy, kedai makan. Dan tengok tower-tower dia, dia semua sekeliling tower-tower dia ni. Okay, nama dia Comfort City di Almaty, Kazakhstan. So kawasan Kazakhstan ni dia memang dikelilingi oleh gunung-gunung dan mountain yang sangat cantik. So kat depan tu saya cuba tunjuk kepada awak semua. Nampak tak depan tu? Kita zoom. Dapat zoom tak? Tak reti pula saya nak zoom. Untuk matahari dan gunung. Okay, so hari ni kami akan ke dua tempat yang popular juga dekat Almaty ni. Satunya kami akan pergi ke kawasan dia punya pasar dia. Dia pasar ni kira macam ada pasar kering, ada buah, beans, chocolates. Dan juga satu lagi kawasan yang kami akan pergi adalah kawasan Koh Bay. Koh Bay ni macam Genting Highland. So dia ada cable car, dia ada theme park. Dan actually cost kat sini alhamdulillah dia tak mahal. Okay, so see you later. Sekejap lagi saya akan show awak suasana yang ada di Green Market tak silap saya, dan juga di Koh Bay. So tengok apa yang Wafi dok buat ni. Dia buat ni. Nampak tak? Dia buat snowball beria-ria. Dia punya makanan kat sini sedap dia. Mama yakan dia macam normal coklat kat Malaysia. Rupanya kat sini sebiji. Mama baru nak makan macam tu. Dia satu biji. Oh sebenarnya Albani. so Wafi dia what are you doing? Put inside. Awak letak ais dalam tu ke? Tak. Dah tu. Tak mata dia. Bagi Mama lah cat mata awak. Bagi Mama. Jangan dia kotor lah. Tak. Budak-budak ni. Tengok glove awak tu. Main football tak? Pasal nanti sekarang ni dia punya ais dia dah keras. Yang kotor. Dah. Bersihkan diri, kita nak naik kereta. Apa ni? It's a bouncer. Bouncing. Esok bila ada ni? Yelah, hari tu kan dia kena tu dengan the snow. Wafi, baju Wafi dalam tu basah Fi. Jangan macam tu Fi. Dia ni kan budak-budak macam ni, dia tak faham erti frozen ni semua. Tengok Mama tengok. Dia seronok je. Basah dah tu. Kalau basah nanti kena skin, sakit. Apa dia punya macam Sabah? Dah jadi orang Sarawak. Mana dia bunyi? Assalamualaikum. Jadi ramai yang tanya juga dekat saya, sebab saya tak reveal lagi dekat mana kat media sosial. Saya just share the view, saya just share dia punya video-video, tapi saya tak beritahu saya pergi kat mana. So kami ni pergi ke Almaty, Kazakhstan. Actually tak pernah dalam list pun, tapi tiba-tiba rasa macam my friend ni, dia kata why not kita pergi ke Almaty. Sebab biasa kita pergi Japan, Korea, Europe.
So untuk negara-negara macam ni kita tak pernah pun ada so-called wish list. Tapi once kita dah sampai kat sini, masya-Allah, definitely kita akan ada second visit lagi dekat sini. Cost pergi kat sini, flight ticket standard lah. Kalau you beli last minute memanglah tinggi. Kalau you beli awal, surely you dapat lebih murah. Okay. Tapi roughly kalau beli murah pun you boleh dapat dalam I think about return 2,000 ke bawah seorang. Asia lah, tak ada flight lain. And then lepas tu dekat sini dia direct 8 jam you direct. Saya stay dekat sini Comfort City. Tak sangka sebenarnya sangat murah. I can consider dia memang murah. Untuk 9 malam kami stay kat sini, kadar di bawah 2,500 9 malam. So dan tempat tu sangat baru, sangat bersih, cukup facility. Washing machine, tempat masak, katil, toilet, water heater, semua complete. So tak ada issue. Dia macam studio apartment lah. So ada sofa bed. Dan juga dekat sini mostly kalau dari segi kita punya pergerakan, kalau saya biasa pergi Japan, Korea ni semua, kita akan gunakan public transport naik train kan. Kat sini tak begitu sangat. Kami gunakan dia macam Grab tapi dia pakai sebagai Yandex Go. Tak mahal, standard macam kita Grab lah. Saya macam Grab. Makanan kat sini pun mostly dia lebih kepada nasi yang ada pumpkin, ada tomato, roti-roti, benda-benda macam tu je. Dia tak ada macam nasi berlauk lah. Dia lebih, orang Kazakh ni dia banyak pengaruh daripada Rusia. Sebab tu dia sangat cantik, sebab dia masih lagi maintain dengan culture macam suasana Europe. Okay, suasana Europe, tapi 100% Kazakh semua Islam. Jadi makanan halal tak ada isu besar, memang mudah. Cuma nak tak nak kita kena tanya juga, halal or not. Kita tanya je, just untuk kita punya keyakinan diri. So macam saya just beli sekadar saya masak lah. Saya beli ayam, saya beli ikan, bawang semua. Cili tak ada kat sini. Tak tahulah, ada cili, tapi cili dia saya rasa dalam satu paket yang kecil tu, saya check dekat grocery dia is about RM20. RM20 untuk cili. Alright. So tak apa, nanti saya ada ambil gambar first meal kita kat sini. So nanti saya tunjuk buat semua lah apa yang kami makan. So weather sekarang ni is negative 2. Selesa je untuk kita nak berjalan, tak perlu nak pakai sarung tangan. 2 hari lepas is very heavy snow, sangat heavy, sebab tu you nak boleh nampak snow ni semua. Tapi dijangka malam ni sampai esok super heavy snow. Dijangka lah akan lebih tebal snow dia berbanding dengan 2 hari lepas. Semalam dia snow tapi tak selebatnya. Tapi hari ni dia tak ada snow, dah nampak matahari. Dah nampak matahari dekat situ. Alhamdulillah. Right. So nanti saya akan share lagi tips dan juga apa-apa yang best yang ada dekat Almaty, Kazakhstan. Satu benda lagi yang ada dekat sini adalah bukan satu benda yang menyusahkan lah. It's just a barrier. Dekat sini saya boleh katakan hanya dalam 2% saja yang boleh cakap English, tu pun very little. Kat sini mereka memang menggunakan bahasa Rusia. So all the time kita akan menggunakan Google Translate. Tapi alhamdulillah setakat ini orang-orang kat sini dia helpful lah. Dia helpful walaupun dia macam bunyi kucing, anjing. Dia macam dia tak kasar tau, tapi mungkin sebab dia punya culture. Dan saya bila saya lepak kat sini, ada je bila kita tengah berdiri, kita tunggu kita punya transport, ada orang tegur, Assalamualaikum, are you Muslim? Lepas tu dia cerita lah, dia suka Malaysia. Wallahi dia suka Malaysia. Dia kata kat Malaysia ni Islam dia sangat best, banyak masjid. Dekat sini kurang masjid sebenarnya. Tak banyak. Kalau dekat mall pun tak ada. Kalau kat mall pun tak ada surau. Dan satu masjid yang saya pergi tu, masjid besar. Masjid tu pula dia punya tempat wuduk dia jauh babe. Jauh. So kita kena keluar ambil wuduk baru masuk ke dalam kawasan masjid. Dia macam kawasan kita, dia dalam. Ini tak. Dekat sini tips dia yang lain adalah bidet lah. Most of the toilet, even the big mall, dia tak ada bidet. Tahu tak bidet yang
cuci kan lepas kita buat apa besar ke kecil semua kan, dia tak ada bercuci, so dia pakai tisu. So you kena buat bidet. So macam pelik sikit lah untuk negara yang ramai Islam tapi tak ada bidet. Syukur rumah saya ada bidet. Kalau tak ada saya pun blank jugalah. So bidet tu you kena bawa lah. You kena bawa. Kita pergi negara orang, kita don't complain much, tapi kita try untuk adopt, kita feel the culture. Okay, belajar culture orang, respect culture orang. Sebab itulah kenapa kita bermusafir, kenapa kita berjalan-jalan ke negara orang, sebab kita nak tengok budaya mereka. Mana yang baik kita jadikan sebagai panduan, mana yang kurang baik tu pun kita jadikan sebagai panduan kita juga. So far adalah benda-benda yang agak sensitif untuk saya ceritakan, tapi nanti saya ceritakan untuk the next video. At the moment orang kat sini friendly, dan juga mereka memang helpful lah. Bila kita tanya tak ada isu, walaupun orang tak boleh nak cakap bahasa English, tapi dia akan cubalah untuk bantu. Okay, dia macam Korea lah. Orang Korea pun very helpful. Orang Japan dia ada culture dia sendiri, orang Europe culture dia sendiri, orang Malaysia culture dia sendiri. So masing-masing, setiap kita ada culture masing-masing. Bila kita holiday, bila kita tour ke negara orang, yang penting kita respect the culture. At least sedikit lah kita kena tahu. Okay, pergi ke negara ni apa do's and don'ts, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap, apa benda yang sensitif pada mereka. Benda-benda macam tu kita elakkan. Alright. Tapi bila mana kita kata kita berada di Malaysia, mereka memang happy, mereka suka dengan Malaysia. So alhamdulillah lah. So Malaysia ni memang mendapat satu nama. Baik saya pergi mana-mana negara, kalau sebut nama Malaysia, alhamdulillah, dia bukan jadi satu perkara yang menyusahkan. Malah mereka kata mereka suka Malaysia, mereka suka Malaysia food. Mereka sebutlah kalau dia dah pergi tu nasi lemak, nasi kandar, kan. Macam itulah. Okay, nanti kita share lagi.